tengah buat apa sebenarnya tu? Itu asyik termenung je. Tak makan, tak minum. Jomlah, kita pergi tengok dia. Biarlah dia. Dia tengah serabut tu. Mama, Papa, Kakak, jom kita lipat kapal terbang kertas sama-sama. Okey. Kenapa buka naik kasar ni? Tak payah. Okey. Nak tak lawan dengan Papa, kita buat kapal terbang kertas siapa yang terbang paling jauh? Okey. Okey, nak? Cepat, bagi Papa kertas. Okey, Akil punya mana? Ku takkan cinta ini sehingga apa saja ku beri. Pekakanlah semua ini, biarkan cintaku berbicara. Seikat kasih kita kan ku genggam erat tangan bersama. Okey semua, on three on three 1, 2, 3. Yeay, Papa punya lagi jauh. Nampak. Mama punya lah lagi jauh. Akil. Cuba Akil pejamkan mata. Bayangkan Akil atas kapal terbang kertas tu, terbang ke mana-mana je Akil nak pergi. Akil nampak, Akil duduk atas kapal terbang kertas. Terbang lintas laut, terbang tinggi melintasi gunung. Sampai ke bintang-bintang. Bintang-bintang di langit pun berkelipan. Tak apa Akil. Kita mesti boleh rawat Akil. Akak janji. Akil tak mahu rawat. Apa pula tak nak rawat? 200,000 tu terlalu banyak. Kita nak makan pun tak cukup. Mana nak cari duit sebanyak tu? Lagipun hari ni Akil dah duduk atas kapal kertas. Dah tengok dah semua keindahan dunia. Dah cukup dah bagi Akil. Kalau Akil cakap macam tu lagi, akak pukul kau. Syah.